Adakah anda merasakannya? Perasaan resah yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah ada sesuatu yang sedang bergolak di bawah permukaan realiti. Ramai di antara kita sedang mengalami satu bentuk penantian kolektif, satu debaran dalaman yang menandakan satu perubahan besar bakal menjelma. Ini bukan imajinasi anda. Kita sedang menghampiri satu ambang tenaga yang signifikan, satu titik penentukuran semula, realiti yang memuncak sekitar 31 Oktober. Tarikh ini yang sering dikaitkan dengan perayaan luaran sebenarnya memegang makna yang lebih mendalam secara energetik. Ia adalah sebuah ruang liminal, satu titik pertemuan di mana anjakan tenaga yang tidak kelihatan, yang telah membina momentum selama berbulan-bulan, kini bersedia untuk menjadi nyata. Getaran ini terasa di sekeliling kita, menyebabkan ramai berasa cemas, tidak sabar dan terdorong untuk mengawal setiap aspek kehidupan mereka dengan lebih ketat. Kita cuba merancang, menyusun strategi dan memaksa hasil yang kita inginkan dengan kepercayaan bahawa ini akan memberikan kita rasa selamat. Namun, apa yang sebenarnya berlaku adalah sebaliknya. Naluri untuk mengawal ini yang berpunca daripada ketakutan sebenarnya mewujudkan rintangan. Ia seperti cuba berenang menentang arus sungai yang deras. Anda akan keletihan, tertekan dan akhirnya hanyut juga. Pergolakan yang anda rasai ini bukanlah isyarat untuk anda mengetatkan kawalan, tetapi satu jemputan untuk melepaskannya. Ini adalah panggilan untuk beralih daripada paradigma paksaan kepada paradigma kepercayaan. Penyelesaian kepada kegelisahan dan rintangan yang anda alami bukanlah dengan berusaha lebih gigih atau mengawal dengan lebih ketat. Penyelesaiannya terletak pada satu konsep yang kelihatan paradoks, tetapi amat berkuasa, iaitu penyerahan aktif. Penyerahan aktif bukanlah sikap pasif atau menyerah kalah. Ia bukan bermakna anda hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, ia adalah satu tindakan kesedaran yang mendalam. Ia adalah tentang melakukan bahagian anda, mengambil tindakan yang diilhamkan, menanam benih niat anda dan kemudian dengan sengaja melepaskan cengkaman anda terhadap hasil, masa dan cara ia akan berlaku. Bayangkan anda seorang petani. Anda menyediakan tanah, menanam benih terbaik, menyiramnya dan melindunginya daripada perosak. Anda melakukan semua yang terdaya. Tetapi anda tidak boleh memaksa benih itu untuk bercambah mengikut jadual anda. Anda tidak menggali tanah setiap jam untuk memeriksa akarnya, kerana tindakan itu akan memusnahkan proses pertumbuhan. Sebaliknya, anda percaya pada kecerdasan semula, jadi yang ada dalam benih dan tanah. Anda menyerahkan proses itu kepada alam. Inilah intipati penyerahan aktif. Kecenderungan manusia untuk mengurus mikro, setiap butiran kehidupan menyekat aliran semula, jadi alam semesta. Apabila anda terlalu terikat pada cara sesuatu sepatutnya berlaku, anda menutup diri anda kepada kemungkinan yang tidak terhingga, yang selalunya jauh lebih baik daripada apa yang anda bayangkan. Melepaskan kawalan membolehkan anda selari dengan kecerdasan hidup yang wujud, satu kebijaksanaan yang lebih besar yang mengatur seluruh kosmos. Apabila anda melepaskan keperluan untuk mengawal, anda tidak kehilangan kuasa, sebaliknya, anda memanfaatkan kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa ego anda. Mengapa begitu sukar untuk melepaskan kawalan? Mengapa naluri pertama kita apabila berhadapan dengan ketidakpastian adalah untuk mencengkam dengan lebih kuat? Jawapannya terletak jauh di dalam pengaturcaraan minda separa sedar kita. Neuroscience memberitahu kita bahawa minda separa sedar mengawal sehingga 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi harian kita. Ia adalah arkib besar bagi setiap pengalaman yang pernah kita lalui, terutamanya kenangan emosi yang berkaitan dengan kelangsungan hidup. Bagi nenek moyang kita, kawalan bermaksud kelangsungan hidup.
Mengawal persekitaran, sumber makanan dan ancaman adalah penting. Keperluan untuk mengawal ini telah tertanam dalam sistem saraf kita sebagai mekanisme pertahanan. Dalam dunia moden, walaupun kita tidak lagi berhadapan dengan harimau bertaring, pengatur caraan kuno ini masih berjalan. Ketidakpastian dalam kerjaya, hubungan atau kewangan mencetuskan tindak balas kelangsungan hidup yang sama. Minda separa sedar kita menjerit, kawal situasi ini atau anda akan berada dalam bahaya. Lebih-lebih lagi, identiti kita seringkali terikat dengan peranan kita sebagai pengawal atau pencipta. Ego kita mendapat kepuasan daripada kepercayaan bahawa kita yang membuat segalanya berlaku. Melepaskan kawalan terasa seperti melepaskan sebahagian daripada diri kita, seolah-olah kita mengakui kekalahan atau kelemahan. Rintangan ini yang berakar umbi dalam ketakutan dan ego menghasilkan satu tanda tangan tenaga yang sangat spesifik, satu getaran kebimbangan dan kekurangan yang menghantar isyarat yang bercanggah kepada alam semesta. Anda mungkin mahukan kedamaian dan aliran, tetapi tenaga anda menjerit panik dan kawalan. Di sinilah kita perlu memahami peranan kita sebagai pencipta realiti, satu konsep yang disahkan oleh bidang fizik kuantum. Salah satu penemuan yang paling membingungkan dalam sains kuantum ialah kesan pemerhati yang ditunjukkan melalui eksperimen Dirichlet yang terkenal. Dalam eksperimen ini, para saintis mendapati bahawa zarah-zarah asas seperti elektron berkelakuan sebagai gelombang kemungkinan yang tidak terbatas apabila tidak diperhatikan. Tetapi saat ia diperhatikan atau diukur, gelombang kemungkinan itu runtuh menjadi satu zarah tunggal di satu lokasi yang spesifik. Implikasinya sangat mendalam. Kesedaran bukanlah pemerhati pasif realiti, ia adalah peserta aktif dalam penciptaannya. Kualiti perhatian dan jangkaan anda secara literal mempengaruhi medan kuantum untuk memanifestasikan hasil tertentu. Sekarang, kaitkan ini dengan kehidupan anda. Apabila anda mendekati ketidakpastian, ambang tenaga 31 Oktober ini dengan tenaga kebimbangan, keraguan dan keperluan untuk mengawal, anda sedang memerhatikan medan kemungkinan dari frekuensi ketakutan. Kesedaran anda yang cemas itu akan menyebabkan gelombang kemungkinan runtuh menjadi realiti yang sepadan dengan getaran itu. Seperti lebih banyak sebab untuk cemas, lebih banyak halangan dan lebih banyak kekecewaan. Sebaliknya, apabila anda secara sedar memilih untuk beralih kepada penyerahan aktif, anda mengubah kualiti pemerhatian anda. Anda memerhati dari frekuensi kepercayaan, rasa ingin tahu dan penerimaan. Ini membolehkan kemungkinan yang lebih tinggi dan lebih selaras untuk menjadi realiti anda. Untuk membantu anda membuat anjakan ini secara fizikal dan bertenaga, saya ingin berkongsi satu amalan yang sangat mudah tetapi berkesan. Hentikan apa yang anda lakukan beberapa kali sehari. Letakkan satu tangan di jantung anda dan satu lagi di perut anda. Tarik nafas dalam-dalam beberapa kali. Dan dengan setiap hembusan nafas, sebutkan secara senyap di dalam hati anda, saya lepaskan kawalan dan saya percaya pada prosesnya. Amalan ini bukan sekadar kata-kata. Ia adalah satu tindakan pemprograman semula. Anda sedang menghantar isyarat keselamatan kepada sistem saraf anda, memberitahunya bahawa ia tidak perlu berada dalam mod kelangsungan hidup. Anda sedang mengubah tanda tangan tenaga anda dari kekacauan kepada koheren, dari ketakutan kepada kepercayaan. Mari kita mendalami lagi bagaimana anjakan dalaman ini berfungsi pada tahap tenaga. Segala-galanya di alam semesta ini, termasuk pemikiran dan emosi anda, adalah tenaga yang bergetar pada frekuensi tertentu. Pemikiran yang berpunca daripada ketakutan dan keperluan untuk mengawal menghasilkan frekuensi yang rendah dan tidak teratur.
Emosi seperti kebimbangan, kekecewaan dan ketidaksabaran mencipta medan tenaga yang huru-hara di sekeliling anda. Sebaliknya, keadaan kepercayaan, kesyukuran dan penyerahan menghasilkan frekuensi yang tinggi dan koheren. Ia seperti menala stesen radio. Anda tidak boleh mendengar siaran muzik klasik yang menenangkan jika radio anda ditala pada frekuensi statik yang hingar-bingar. Begitu juga, anda tidak boleh mengalami realiti yang penuh dengan aliran, keharmonian dan keajaiban jika frekuensi peribadi anda diselubungi oleh statik, kebimbangan dan kawalan. Ini adalah prinsip resonans kuantum. Alam semesta tidak memberikan apa yang anda mahu. Ia memberikan apa yang anda getarkan. Untuk menarik pengalaman yang selaras, anda mesti menjadi padanan getaran kepadanya terlebih dahulu. Anjakan daripada kawalan kepada kepercayaan adalah proses menaikkan frekuensi anda. Ia adalah tentang menjadi koheren secara bertenaga. Konsep ini bukanlah sesuatu yang baru. Ajaran kerohanian kuno telah lama menyentuh tentang kebijaksanaan ini. Dalam Taoisme, konsep Wu Wei merujuk kepada tindakan tanpa usaha atau bergerak seiring dengan aliran semula jadi alam semesta, bukannya menentangnya. Dalam falsafah Vedanta, terdapat penekanan untuk melepaskan ikatan pada hasil tindakan seseorang. Malah dalam ajaran Kristian terdapat ayat yang berbunyi, "Diamlah dan ketahuilah bahawa akulah Tuhan," yang boleh ditafsirkan sebagai satu jemputan untuk menenangkan ego yang cuba mengawal dan mempercayai kecerdasan ilahi yang lebih tinggi. Apabila anda menggabungkan pemahaman saintifik tentang frekuensi dan getaran dengan kebijaksanaan rohani kuno ini, anda mencipta satu kerangka kerja yang sangat kuat untuk transformasi. Anda tidak lagi melihat penyerahan sebagai satu kelemahan, tetapi sebagai satu strategi rohani dan saintifik yang paling maju untuk mencipta realiti yang anda inginkan. Apabila anda mula mengamalkan penyerahan aktif dan menenangkan hingar dalaman anda akan mula perasan sesuatu yang luar biasa. Anda akan mula melihat bahawa kehidupan sentiasa berkomunikasi dengan anda. Alam semesta menghantar isyarat, panduan dan maklum balas sepanjang masa. Tetapi selalunya kita terlalu sibuk atau terlalu cemas untuk mendengarnya. Isyarat-isyarat ini datang dalam pelbagai bentuk. Ia mungkin satu sinkronisiti yang aneh, seperti memikirkan seseorang dan kemudian menerima mesej daripadanya. Ia mungkin satu gerak hati yang kuat, satu perasaan dalaman yang memberitahu anda untuk mengambil ataupun mengelakkan laluan tertentu. Dan yang paling penting, ia sering datang dalam bentuk yang kita tafsirkan sebagai halangan atau kegagalan, terutamanya penangguhan. Budaya kita mengajar kita untuk melihat penangguhan sebagai sesuatu yang negatif. Jika sesuatu tidak berlaku mengikut jadual kita, kita menganggapnya sebagai satu masalah. Tetapi dari perspektif yang lebih tinggi, penangguhan selalunya merupakan mekanisme penyegerakan yang bijak. Bayangkan anda tergesa-gesa untuk ke satu mesyuarat penting dan tiba-tiba tayar kereta anda pancit. Naluri pertama anda mungkin marah dan kecewa. Tetapi bagaimana jika penangguhan itu sebenarnya menyelamatkan anda daripada kemalangan jalan raya yang kelebih teruk di hadapan? Bagaimana jika ia memberi anda peluang untuk bertemu seseorang di bengkel tayar yang akan menjadi kunci kepada projek anda yang seterusnya? Penangguhan bukanlah satu bentuk hukuman. Ia adalah satu bentuk perlindungan dan penyusunan semula ilahi. Alam semesta sedang melindungi penjajaran anda, menghalang anda daripada bergerak ke hadapan pada masa yang salah atau dengan tenaga yang salah. Ketidaksabaran dan kebimbangan mewujudkan begitu banyak hingar dalam sistem kita sehingga kita tidak dapat mentafsir isyarat-isyarat ini dengan betul. Kita melihatnya sebagai masalah untuk diselesaikan,
bukannya sebagai panduan untuk diikuti. Apabila anda mengamalkan kepercayaan, anda menjadi lebih senyap di dalam. Dan dalam kesunyian itu, anda boleh mendengar bisikan alam semesta. Saya ingin menjemput anda untuk berkongsi di ruangan komen di bawah. Fikirkan kembali satu masa dalam hidup anda di mana satu penangguhan atau halangan yang pada mulanya mengecewakan, akhirnya ternyata menjadi satu rahmat tersembunyi. Membuat keputusan untuk mempercayai prosesnya adalah satu perkara. Mengekalkan keadaan kepercayaan itu, terutamanya apabila keadaan luar kelihatan tidak menentu atau mencabar, adalah satu perkara lain. Keraguan pasti akan timbul. Pengatur caraan lama untuk mengawal akan cuba mengambil alih semula. Di sinilah pemahaman tentang epigenetik menjadi sangat memberdayakan. Epigenetik adalah sains yang mengkaji bagaimana persepsi dan persekitaran kita boleh mengubah cara gene kita diekspresikan. Kerja perintis oleh Dr. Bruce Lipton menunjukkan bahawa kita bukanlah mangsa genetik kita. Sebaliknya, kepercayaan, pemikiran dan emosi kita, persekitaran dalaman kita menghantar isyarat kepada sel-sel kita, mengarahkan gen mana yang perlu diaktifkan dan mana yang perlu dinyahaktifkan. Setiap kali anda bertindak balas terhadap ketidakpastian dengan ketakutan dan keperluan untuk mengawal, anda sedang mengaktifkan gen yang berkaitan dengan tekanan. Anda membanjiri badan anda dengan hormon seperti kortizol yang dalam jangka masa panjang melemahkan sistem imun dan menghalang fungsi kognitif yang lebih tinggi. Sebaliknya, setiap kali anda secara sedar memilih untuk melepaskan kawalan dan mengamalkan kepercayaan, setiap kali anda melakukan latihan pernafasan dan penegasan itu, anda sedang menghantar isyarat yang berbeza kepada sel-sel anda. Anda sedang mengaktifkan gen untuk pertumbuhan, pemulihan dan daya tahan. Anda secara literal sedang mengubah biologi anda dari dalam keluar. Ini adalah satu proses. Anda sedang membina laluan saraf yang baru di dalam otak anda. Laluan saraf kawalan dan kebimbangan adalah seperti lebuh raya yang telah lama digunakan. Ia lebar dan mudah untuk dilalui secara automatik. Laluan saraf kepercayaan dan penyerahan pada mulanya adalah seperti denai kecil di dalam hutan. Ia memerlukan usaha yang sedar untuk melaluinya. Tetapi setiap kali anda memilih kepercayaan, anda sedang melebarkan denai itu. Akhirnya, ia akan menjadi laluan lalai anda, lebuh raya baru anda. Jadi, bersabarlah dengan diri sendiri. Apabila keraguan muncul, akuinya tanpa menghakimi dan kemudian dengan lembut kembalikan diri anda kepada amalan kepercayaan. Setiap saat adalah peluang baru untuk memilih frekuensi anda dan mengukuhkan keadaan kesejahteraan yang baru ini. Kita kini berada di ambang satu anjakan yang kuat. Ambang tenaga 31 Oktober ini bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti atau dikawal. Ia adalah satu jemputan ilahi. Satu peluang untuk melepaskan cara lama yang tidak lagi berkesan dan melangkah ke dalam cara wujud yang baru, yang lebih selaras dan berkuasa. Perjalanan ini adalah tentang peralihan perspektif yang asas. Ia adalah tentang beralih daripada bergelut dengan kehidupan kepada menari dengannya. Ia adalah tentang beralih daripada melihat dunia melalui lensa kekurangan dan ketakutan kepada melihatnya melalui lensa kepercayaan dan kemungkinan. Anda diajak untuk beralih daripada mengawal setiap perincian kepada mempercayai proses yang lebih besar. Daripada kebimbangan yang melumpuhkan kepada kehadiran yang penuh sedar. Daripada melihat halangan sebagai masalah kepada mentafsir isyarat sebagai panduan. Kuasa sejati anda tidak terletak pada keupayaan anda untuk memaksa dunia luar agar akur dengan kehendak anda. Kuasa sejati anda terletak pada keupayaan anda untuk menguasai dunia dalaman anda. Kesedaran anda adalah alat penciptaan yang paling hebat.
Anda adalah seorang pencipta bersama dengan alam semesta yang cerdas, murah hati dan sentiasa menyokong anda. Tugas anda yang paling penting adalah untuk keluar dari laluan anda sendiri. Lepaskan rintangan. Lepaskan keperluan untuk mengetahui semua jawapan. Lepaskan cengkaman ego anda terhadap bagaimana sesuatu sepatutnya berlaku. Ambillah nafas yang dalam dan serahkan diri kepada aliran kehidupan yang lebih bijaksana. Saya menjemput anda untuk membuat komitmen kepada diri sendiri hari ini. Komitmen untuk mengamalkan penyerahan aktif. Mulakan dengan latihan mudah yang kita bincangkan. Lakukan sekarang bersama saya. Letakkan tangan anda di jantung dan perut anda. Tarik nafas. Dan hembuskan nafas dengan penegasan. Saya lepaskan kawalan dan saya percaya pada prosesnya. Rasakan anjakan tenaga dalam diri anda. Jika kandungan ini bergema dengan anda dan anda ingin terus meneroka bagaimana untuk menyelaraskan sains dan kerohanian untuk mencipta realiti anda, langgan saluran ini. Anda sedang dalam perjalanan untuk mengingati siapa diri anda sebenarnya. Seorang pencipta yang berkuasa dan tidak terbatas.